Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Quratul Aid binti Hermansyah dari unit PAKK 2429. Saya akan membentangkan tugasan kedua saya iaitu penyuntingan buku cerita kanak-kanak. Bagi subjek pengenalan bahasa Melayu dalam pendidikan awal kanak-kanak PAKK 1152. Sebelum mengupas lebih lanjut tentang penyuntingan yang telah saya lakukan, saya ingin memperjelaskan apakah itu penyuntingan. Penyuntingan merupakan proses yang penting dalam penghasilan sesebuah karya penulisan. Ianya bagi memastikan tiada kesalahan, perkataan ataupun kesilapan dalam penulisan yang dapat menjejaskan penyampaian maklumat dalam penulisan tersebut. Penyuntingan ini dapat mempengaruhi kualiti pembacaan dan memberi kesan kepada perkembangan kognitif dan emosi pembaca, iaitu kanak-kanak. Menurut Muhammad Hanif 1997, buku yang disunting dengan baik dapat meningkatkan minat membaca dalam kalangan kanak-kanak. Ianya turut memperkaya perbendaharaan kata mereka serta membentuk pemikiran kritis dan kreatif. Buku yang saya pilih dalam tugasan penyuntingan ini ialah buku Bobo si Kangaroo karya Boyce 1977. Dalam karya penulisan beliau ini, beliau menggunakan bahasa dan gaya penulisan yang berulang-ulang. Beliau turut memasukkan elemen irama lirik lagu serta dialog yang ringkas. Namun, terdapat beberapa bahagian di mana beliau telah menggunakan bahasa yang sukar dipahami oleh kanak-kanak dan terdapat banyak kesalahan ejaan dan penggunaan huruf besar dan kecil. Menurut Archoya 2025, bahasa yang digunakan dalam buku cerita kanak-kanak mestilah mudah difahami, jelas dan sesuai dengan tahap perkembangan kognitif kanak-kanak. Jadi, penggunaan bahasa dan juga gaya penulisan yang baik menjadi faktor penting dalam penyampaian cerita dalam buku cerita kanak-kanak. Seterusnya, kita beralih kepada kandungan dan tema buku beliau. Dalam buku Bobo si Kangaroo ini, beliau menggunakan tema alam semula jadi. Beliau juga menerapkan nilai moral seperti sikap berdikari dan disiplin. Nilai moral yang cuba disampaikan adalah diulang-ulang bagi memastikan penyampaian nilai moral tersebut dapat dilakukan. Namun, terdapat beberapa bahagian beliau menggunakan perkataan yang kasar seperti menurut Nick Muhammad Afendi 2013, penyuntingan perlu memastikan bahawa kandungan cerita tidak mengandungi unsur negatif seperti keganasan, diskriminasi atau bahasa yang kotor. Bagi struktur dan aliran cerita pula, beliau telah menggunakan aliran cerita yang lebih ringkas dan mudah difahami. Terdapat juga fasa-fasa datar dan klimaks serta perkembangan cerita yang ringkas namun menerujakan bagi kanak-kanak. Walau bagaimanapun, beliau telah menggunakan teks dan perkataan yang terlalu panjang, yang mungkin akan menyukarkan kanak-kanak untuk membaca. Menurut Ahmad Ishaq 2021, pembinaan struktur cerita buku cerita kanak-kanak adalah lebih mudah dibandingkan daripada buku, namun penekanan dalam pengorganisasian struktur ceritanya adalah perlu dibuat dengan lebih teliti dan cekap. Ketepatan fakta beliau telah mempraktikkan penggunaan maklumat yang tepat dan sahih dalam penulisannya. Sebagai contoh, dalam buku ini, beliau telah menuliskan hakikat kehidupan seekor kangaroo. Antara aspek penting yang perlu dititik beratkan dalam penulisan buku ialah kejelasan, ketepatan, gambar selari dengan maksud cerita, mengandungi unsur realiti dan fantasi akan dapat memberikan makna cerita kepada kanak-kanak. Arba'i dan Nick Rafida 2011. Ilustrasi dan tata letak beliau pula adalah berbentuk abstrak dan berunsurkan alam semula jadi. Namun terdapat beberapa ilustrasi yang dihasilkan yang tidak terlalu menitik beratkan pemilihan warna yang menarik perhatian kanak-kanak, serta terdapat juga ilustrasi yang tidak berwarna. Menurut Bambang Trimasha 2020, ilustrasi memegang peranan penting dalam pembacaan buku cerita.
ilustrasi tidak hanya menjadi pelengkap buku, namun juga membantu penulis menyampaikan pesanan. Oleh hal yang demikian, ilustrasi perlulah dititik beratkan kerana sebagian besar kanak-kanak adalah lebih tertarik melihat gambar berbanding dengan teks. Kesimpulan yang saya perolehi daripada penyuntingan buku ini ialah penyuntingan buku cerita kanak-kanak merupakan proses penting dalam memastikan kualiti dan kebersanan sesebuah karya. Penggunaan bahasa yang mudah difahami, tema yang relevan, struktur cerita yang jelas, ketepatan fakta serta ilustrasi yang menarik akan meningkatkan minat dan pemahaman pembaca muda. Baiklah, itu saja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.